rasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan, dan naungan pohon syurga itu dekat di atas mereka dan buahnya dimudahkan memetik semudah-mudahnya. Surah Al-Insan ayat 13. Tuan-tuan hadirin, di dalam dekat syurga tu kita ada pasar malam kan? Tak kisahlah tuan-tuan pasar malam ke, tuan-tuan duduk situ, tuan-tuan suka apa, downtown, uptown kan? Pasar pagi. Kalau saya orang faham ni pasar Temeloh tu lah kan, yang panjang tu kan. Oh, suka benar ni, Imam suka pergi kan, suka pergi pasar Temeloh tu kan. Dalam syurga Allah memang hadirkan pasar. Pasar tu hari Jumaat. Pasar tu hari Jumaat. Saya nak kaitkan di mana bila si suami ni dia keluar di pasar, dia keluar dalam keadaan baik lah. Masa dia berjalan dekat dalam pasar tu, Nabi SAW cerita ada angin yang menghembus. Dia keluar tadi elok, selalunya balik pasar tak elok kan? Tak elok lah kan, berpeluhnya dengan macam-macam baunya. Tapi bila dia balik daripada pasar, dia ketuk pintu, dia nak masuk dalam rumah dia, isi terkejut. Kenapa abang lagi elok daripada tadi kan? Nabi SAW cerita udara yang ada di syurga itu tadi sewaktu di pasar tu memperelokkan. Tak payah macam pakai cuci muka, kita keluar pakai cuci muka. Ni keluar tu tadi, balik dalam keadaan muka tu dah dicuci. Jadi Nabi SAW kata lelaki dipuji oleh isteri, si isteri dia puji suami dia, alangkah indahnya wajah kamu. Walaupun baru balik dari pasar, tapi disebabkan udara yang elok tadi, dia mencantikkan wajah. Kemudian si suami pula puji balik si isteri. Sudah ada satu adegan drama yang sangat-sangat memujakan kan? Dia ada adegan yang sangat memujakan. Itu yang Nabi SAW cerita balik. Balik pasar tu kan, kita balik pasar, bang mandi cepat kan? Lagi yang masa Covid dulu kan, bang jangan masuk rumah, pergi mandi kat luar kan. Waktu Covid dulu kan. Tapi dalam syurga tu tak berlaku. Udara syurga yang cukup indah itu tadi, dia memperelokkan wajah, memperelokkan tubuh badan setiap daripada kalangan ahli syurga itu. Maka begitulah tuan-tuan hadirin kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan. Dan kalau kita terus membaca, maka semakin bersemangatlah kita untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersebut.